Ada orang suka cocok tanam dekat kawasan apartmen saya. Dia tanam tanpa minta kebenaran. Sebab tanah kat bawah apartmen milik bersama. Jadi bila keluar hasil, bolehkah saya ambil hasilnya? Kena minta kebenaran dia yang tukang tanam atau macam mana? Baik. Rumah flat bawah tu tanah kerajaan. Okey, ataupun tanah pemaju. Nah, jadi boleh tak tanam? Boleh. Syaratnya tidak memudaratkan orang lain. Bawah flat ada lebih rupuk sikit, ditanam lada 3 pohon. Hukumnya halal. Jadi tanam pokok-pokok yang sakok habis motosikal orang, bahar atas muka orang, haram. Kerana kaedah kita la darara, Nabi kata wala dirara. Tak boleh ada mudarat dan tak boleh mudarat itu kena kepada orang. Ad-dararu yuzalu. Kaedah fiqh, kemudaratan adalah dihilangkan. Jadi kalau ada tanah lebih sikit kat apartmen dia pun tanam pokok 3 barik, 3 pokok, tanam dekat lada, hukumnya halal dia makan. Orang lain boleh ambil? Tak boleh ambil. Kerana apa? Kerana pokok dia. Tapi kalau ditanam itu untuk wakaf, hukumnya siapa-siapa boleh makan. Faham lagi? Sebab tu bila tanam atas tanah orang, hukumnya milik tuan punya pokok. Okey. Tapi kalau tuan pokok kata saya tanam ini sebagai sedekah, siapa-siapa boleh makan. Contoh dileporkan pada tanah masjid, butir deriang, tumbuh pokok deriang dalam tanah masjid, maka bukan jadi tuan pokok deriang. Nah, siapa-siapa boleh makan. Tapi kalau tuan deriang itu, dia minta kebenaran dengan pihak masjid untuk guna sedikit tanah, untuk buat tanaman-tanaman untuk dijual, harta dia. Faham? Dan pihak masjid berhak mengambil sewanya.